Okay guys, korang tengok akak ni cakap apa kan. Akak ni dia beli phone, lepas tu 2-3 bulan rugi kita tukar bateri. Mari sini nak cerita kat korang. Macam kita orang kat sini, battery health kita tulis yang original. Kita tak ada pump, kita tak ada boost. Sebab apa? Sebab bila customer ni beli, kita jual murah sikit. So customer ni dah tahu dia nak prepare untuk tukar bateri. Sebab iPhone 13 ni dia famous dengan bateri kembung. So let's say lah bateri tu sebenarnya korang beli kat kedai tu 75% bateri asal dia, bateri original dia. Tapi dia dah pump atau boost kepada 100%. Tahu-tahu korang pakai tak sampai 2-3 bulan bateri jadi original balik, lepas tu bateri kembung. Kan dah susahkan customer. Bateri kembung boleh pecah skrin tau. So korang berjaga-jaga. So saya kat sini macam ni, korang tengok ni, bateri 89%. Tak ada masalah, boleh pakai lagi 10 bulan lagi, setahun lagi boleh pakai. So the best is cari kedai yang jujur, yang telus, dengan supaya korang tak bazir duit. Okay, siapa yang dah stay lama kat sini, ada habuan sikit. Make sure yang siapa dapat komen dengan berserta gambar.